Kadang-kadang saya rasa menyucuk belah sini. Ni belah sini doktor. Saya rasa tak okey lah. Doktor, saya rasa sesak. Okay, hello, jumpa lagi dalam video kali ni. Untuk video kali ni aku pun dah lama tak buat video, sangat sibuk ni. Tapi aku nak kongsikan skrip apa yang aku selalu guna lah untuk pergi jumpa doktor. Ni masa aku sakit GERD dan anxiety tu lah. Daripada pagi aku pergi jumpa, tak puas hati aku pergi jumpa pula tengah hari. Boleh kadang sehari tu 2 klinik lah yang aku pergi. Okey, apa yang aku selalu bagi tahu, aku tak tahu skrip ni sama tak dengan hampa yang risau, yang mungkin yang dah sembuh kan, tapi yang pernah mengalami penyakit GERD dan anxiety ni. Okey, aku selalu pergi duduk, doktor tanya, aku akan bagi tahu, kata, doktor, saya rasa tak selesa ni dekat sini, doktor, saya rasa tak selesa, doktor, saya rasa macam pedih, macam panas kat sini. Lepas tu kadang-kadang saya rasa menyucuk belah sini. Ni belah sini doktor. Saya rasa tak okey lah. Doktor, saya rasa sesak. Saya rasa sesak, nafas susah nak bernafas, nafas jadi macam pendek. Tu nak minta doktor check lah. Lepas tu aku akan keluar angin lagi. Aku akan keluar angin, aku akan berlahap. Okey, tu skrip aku lah yang aku akan guna setiap kali aku pergi jumpa doktor. Dan aku akan request untuk doktor buat ECG. Okey, kalau hampa ada skrip yang sama, apa boleh komen, nanti aku nak tengok. Itulah skrip-skrip yang mungkin common orang ada GERD dan anxiety akan jumpa doktor, risau, jantung rasa berdebak, dan akan cakap benda tu lah pada doktor. Kita akan check lah. Apa-apa pun jumpalah orang yang pakar. Jumpa lagi lah in the next video. Ciao.